ST Roshamad gunakan drama untuk marketing. Kenapa? So mereka buatlah konten yang kononnya ada video isu suami isteri, kononnya tengah bergaduh. Barang dia dah banyak sangat dia beli. Dia pun dah tak tahan dah harga. So dia lempar barang-barang makanan dia ni. Tapi kalau nak buat konten ni janganlah sampai nak lempar barang kan. Kalau nak buat drama tu buatlah drama, tapi jangan sampai lempar barang kot. Rezeki tu. The positive thing about it adalah ST Roshamad tahu bisnes yang bagus adalah bisnes yang selesaikan masalah. Dia nampak problem dia adalah harga barang tengah naik, so dia buatlah solution. Dia bantu pelanggan dia untuk jual certain barang, contoh ayam, kubis, carrot dengan harga promotion yang tak masuk akal, supaya orang datang ke Roshamad. Dia tarik crowd. Dia taklah jual semua benda tu murah, tapi banyaklah barang dia menyebabkan orang terpaksa memang nak ke ST Roshamad. Bila ramai orang terpengaruh dan ikut-ikutan nak beli dekat ST Roshamad, so ramai juga akan beli sekali dengan ST Roshamad. Kalau you perasan, dia ada promotion, dia ada time bomb. Cuma hari Rabu je. Kenapa dia buat macam tu? Supaya you beli pada time tu juga.